Laluan Kimanis Keningau yang kini ditutup akibat tanah runtuh dijangka dibuka semula dalam tempoh 2 minggu. Pada masa ini, kerja-kerja pembersihan dua kawasan yang terjejas masih giat dijalankan. Pihak JKR bersama konsesi yang menyelenggara laluan tersebut sedang melaksanakan kerja-kerja pembersihan, namun disebabkan oleh keadaan cuaca yang masih lagi tidak menentu, masih hujan turun dan keadaan tanah juga masih basah, jadi ianya akan mengambil sedikit masa lagi untuk kerja-kerja pembersihan dan pastikan laluan tersebut selamat digunakan. Datuk Syailmi ditemui media dalam Majlis Iftar UPPM Negeri Sabah peringkat Parlimen Putatan. Putatan merupakan daerah ke-6 jelajah Iftar UPPM Negeri Sabah yang dilaksana dengan kerjasama sebuah syarikat swasta. Seramai 40 orang golongan kurang berkemampuan di Parlimen Putatan menerima bantuan dalam majlis ini.